Hari ini kita pihak Arasu ada satu aktiviti. Saya sebagai penyelaras program melepaskan benih-benih ikan di mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Arasu Restoran yang memberi kebenaran untuk mengadakan program pada hari ini. Kita beli benih 4 jenis ikan yang melibatkan 3,000 ekor lebih. Kos sebanyak RM700. Hasil daripada saya minta dengan sumbangan daripada pemancing-pemancing dan juga pihak restoran Arasu dan juga pihak restoran Najidin Nasi Lemak. Terima kasih kepada yang menguruskan daripada segi Bukit Derma untuk ikan-ikan ini, dan juga hasilnya sekarang kita telah meletakkan ikan-ikan, melepaskan ikan ke lumbung-lumbung ini. Jadi harapan saya kepada semua pemancing dan sebagainya, pelihara ikan ini. Kiranya kita dapat pancing ikan kecil, kita lepas balik. Biar dia besar betul-betul, baru kita tangkap. Jadi dengan ini kita mengekalkan populasi ikan-ikan di sini lah, dan juga kita menjaga kebersihan. Gitulah harapan saya. Terima kasih banyak.